Skandal 7 pemain warisan Malaysia tampak menjadi topik penyokong bola sepak luar negara apabila media China mendakwa Persatuan Bola Sepak Vietnam (VFF) merupakan dalang merosakkan revolusi Harimau Malaya. Beberapa media China, termasuk 163 dan QQ, secara terbuka mendakwa bahawa VFF merupakan pihak yang mengemukakan protes kepada Persatuan Bola Sepak Persekutuan Antarabangsa FIFA selepas perlawanan. Persekutuan Bola Sepak Vietnam telah mengemukakan protes berhubung dakwaan penggunaan pemain naturalisasi secara tidak sah oleh pasukan Malaysia dalam perlawanan tersebut, lapor salah satu laporan media China. Laporan media lain pula menambah bahawa selepas perlawanan berkenaan, Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) telah dilaporkan dengan ia dipercayai dilakukan oleh pihak Vietnam. Walaupun laporan berita dari media China berkenaan tidak dilampirkan dengan bukti kukuh dan hanya bersifat dakwaan, ia masih menimbulkan ketegangan dalam hubungan bola sepak antara kedua-dua negara. Jangan lupa subscribe, share dan like, serta aktifkan notifikasi untuk mendapat berita terkini dari kami.